membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. Setiap peringkat umur. 3 Oktober 2025. Bilangan bab 8 ayat 23 hingga 26. Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah arahan yang berkaitan dengan Bani Lewi. Hendaklah setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas mengambil bahagian dalam pengerjaan tugas di kemah pertemuan, dan hendaklah mereka yang berumur 50 tahun berhenti daripada tugas mereka dan tidak lagi bekerja. Namun demikian, mereka boleh membantu saudara mereka yang sedang menunaikan kewajipan masing-masing di kemah pertemuan, tetapi mereka tidak lagi melakukan pekerjaan itu. Demikianlah kewajipan yang harus kamu tugaskan kepada Bani Lewi." Saya tidak sabar sehingga saya dapat masih ingat lagi kata-kata ini. Mungkin kamu masih menggunakannya. Sewaktu kecil, kamu tidak sabar untuk menunggang basikal melintasi jalan dan mengelilingi bangunan di situ. Kamu tidak sabar-sabar untuk pergi berkemah dengan sahabat karib walaupun ia hanya di halaman belakang rumah. Sudah tentu kamu tidak sabar untuk mendapat lesen memandu dan mula memandu walaupun hanya menghantar adik perempuan ke kelas piano. Pada setiap peringkat umur, tentu ada sesuatu yang kita ingin lakukan. Inilah teks kita hari ini. Dalam Bilangan bab 8, Musa merekodkan arahan Tuhan untuk kamu lelaki dari suku Lewi dalam berbagai peringkat umur. Mereka ditugaskan menjaga kemah pertemuan tempat beribadah kepada Tuhan. Ada 3 peringkat umur, mereka yang di bawah 25 tahun, mereka yang berusia 25 hingga 50 tahun dan juga mereka yang lebih daripada 50 tahun. Nampaknya golongan pertengahan di antara umur 25-50 adalah yang paling penting, tetapi sebenarnya ada tujuan di setiap peringkat umur. Tuhan tidak membiarkan kita hanya berdiam diri sewaktu menunggu dan juga selepas mencapai umur tua. Tentu ada sesuatu untuk kita lakukan. Keadaan ini seperti menunggu untuk melakukan sesuatu yang lebih matang dari sekarang. Jika kamu belum boleh menunggang basikal mengelilingi seluruh bandar atau sekadar mengelilingi bangunan, adakah kamu menjual basikal kamu atau membiarkannya di suatu sudut di dalam bangsal? Tidak. Kamu mungkin seperti adik-beradik yang tinggal tidak jauh dari rumah kamu. Ibu mereka yang amat berhati orangnya membenarkan mereka menunggang sejauh 200 kaki ke halaman rumah kami yang luas. Mereka akan membuat pusingan di situ dan kembali ke rumah semula. Mereka belum boleh menunggang di jalan raya tetapi telah mahir melakukan pusingan di halaman kami. Kami suka melihat mereka berbuat demikian. Jika kamu belum berada di kemuncak pelayanan sekarang, apa kamu boleh lakukan? Janganlah berputus asa. Jangan sekali-kali berhenti juga. Jika kamu masih muda, bertumbuhlah dalam iman dan pelayanan. Selesaikan tugas-tugas yang diberikan walaupun kecil sahaja. Ingatlah kebenaran yang indah ini, setia dalam perkara kecil, setia juga dalam perkara besar. Juga, Yesus datang bukan untuk dilayan, tetapi untuk melayan, dan untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi ramai orang. Jika Yesus, Raja segala raja, sanggup bekerja sebagai seorang tukang kayu, bagaimana kita boleh berdiam diri juga pada mana-mana peringkat umur? Ada banyak perkara yang dilakukan ketika masih muda. Begitu juga untuk kita yang telah berusia. Teks kita menyebut tentang mereka yang mencapai 50 tahun dan ke atas telah ditugaskan sebagai pengawal di kemah pertemuan. Dalam era kita, ini mungkin merujuk kepada mereka yang datang awal untuk beribadah, menyediakan minuman kopi,
menyambut tetamu dan tinggal di belakang untuk berbual dengan yang lain. Pada minggu berikutnya, mereka akan mencari pihak perbualan mereka kembali dan bertanyakan kabar. Cuba ingat apa yang telah dikongsikan dan ini pasti menggembirakan hati yang lain. Ada banyak yang boleh kita lakukan pada setiap peringkat umur. Kamu tidak terlalu muda atau terlalu tua dan walaupun kamu sudah mencapai kemuncak, kamu masih boleh melaksanakan tugas yang Tuhan berikan. Berdoalah untuk tenaga dalam melakukan pekerjaan yang kamu tahu. Berdoalah untuk mata yang dapat melihat pekerjaan yang sedang menunggu kamu. Berdoalah untuk ketabahan menyelesaikan pekerjaan yang kamu telah mulakan. Akhirnya, ini bukanlah semata-mata hasil usaha kita tetapi Tuhan yang telah memulakan pekerjaan baik dalam kita. Tuhan akan menyempurnakannya pada hari Kristus Yesus. Semoga Tuhan memberkati kamu dalam menemukan pekerjaan dan memenuhi rencana Tuhan. Seperti tulisan Paulus dalam Efesus pukul 2:10, kerana kita ini buatannya, dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik, yang telah disediakan terdahulu oleh Allah untuk kita lakukan. Kita berdoa, Bapa Syurgawi, terima kasih atas bakat yang Engkau beri kepada kami dan peluang menggunakannya sepanjang hidup kami. Berilah kami tenaga dan semangat untuk menggunakan anugerah ini demi kebaikan orang lain dan sebagai ucapan terima kasih kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.